Wan, inilah perempuan yang pernah tinggal aku dulu ketika aku naik kancil, akaun tak ada dan sekarang dia datang balik kat aku, Wan. Sumpah, awak, saya tak ada nak pergi kat dia pun. Sekarang ni saya nak tunjuk yang saya lebih tak bahagia daripada dia, awak tahu tak? Kereta aku Sekarang tak ni, Wan, dia ni memang dengan ketiak dia bau tai, Wan. Okey, memang. Okey, aku setuju dulu 3 tahun lepas memang aku tak ada duit. Memang ketiak aku bau tai, tapi sekarang ni ketiak aku dah bau wangi. Tu je aku nak cakap. Assalamualaikum, cikgu. Aku salam. Kau tinggalkan adik aku. Dia tinggalkan aku, Wan. Awak ingat awak dengar dulu cerita saya ni. Dia bawa aku bawa motor. Okey. Lepas tu dia pakai helmet full face. Dia bagi aku helmet steng. Dia cakap dengan aku, tak apalah kalau accident at least saya selamat. Awak tak? Kau tengok kawan kau. Kau tengok kawan kau sekarang. Tinggalkan adik aku. Memang dia patut ditinggalkan pun sekarang ni. Tak, kenapa kau nak bawa backup ni? Aku tak ada backup sekarang ni. Tak. Siapa? Aku tak perbaikan. Dia datang. Maksudnya Allah hantarkan dia. Walaupun mata dia juling, tapi otak dia ada untuk berfikir mana baik, mana buruk. Mata dia juling kuih. Tak, sparrow ke apa? Kenapa kau tinggalkan adik aku? Sekarang ni memang aku tinggalkan dia. Tapi sebab masalah dia dia yang bermasalah sekarang ni. Bukan aku. Kiranya kau pandang. Kau tak boleh pandang. Kau nak kelebihan. Kau tak boleh ada kekurangan dalam penciptaan itu. Betul. Memang ada kekurangan. Aku ada kekurangan. Macam aku cakap, ketiak aku bawa hangit. Okey, aku ada kekurangan aku. Tapi kekurangan dia lebih Kau tahu tak? Kekurangan dia lebih daripada aku. Kau tahu tak? Dia bawa kancil. Lepas tu tiba-tiba masa on the way nak pergi dating, dia punya gearbox rosak. Lepas tu aircon tak ada. Aku make up macam ni, harga dah berapa Lepas tu tiba-tiba cairlah. Apa perasaan aku? Memang. Tapi ketiak kau botai, pernah dia dia pergi cerita kat orang. Tak. Pernah dia meninggal. Okey, memang tak cerita kat orang. Tapi dia cakap aku, awak, saya tak nak awak pakai deodorant sebab saya memang suka. Saya memang suka bau tengik. Dia cakap macam tu kat aku. Wan, daripada aku habiskan gearbox aku, untuk aku habiskan duit aku untuk repair gearbox, baik aku beli tudung untuk dia, Wan. Tapi dia tak nak, Wan. Asal kau tak nak pakai tudung yang dia nak pakai. Terima kasih tu. Apa pula? Masa saya keluar dengan awak, bukan setakat saya pakai tudung. Saya siap pakai telekung lagi. Awak pakai kain pelikat. Kita pergi masjid apa? Kita pergi terawih time tu. Apa masalah awak ni? Kenapa dia awak takkan baiki gearbox dia. Sebab apa? Dia tunggu slow-mo cari duit untuk mendapatkan duit untuk tutup rambut kau. Tapi Wan, kau tahu apa yang kau lebih nampak? menyedihkan aku, Wan? Apalah sangat tudung yang RM10 tu dengan gearbox tu? Apa masalah Aku sekarang ni? kena halau daripada wayang, Wan. Tak faham lah. Dekat IOI aku kena halau, Wan. Kau tahu sebab apa, Wan? Sebab apa? Sebab semua orang tak selesa, Wan. Dia bau ketiak, Wan. Aku cakap. Kau jangan Okey, ketiak tu itu masa lalu. Sekarang ni ketiak aku dah bau wangi. Tapi masalahnya sekarang ni, kau tahu tak? Dia cakap muka dia kata rambut dia elok kan. Kau tak tahu yang dulu dia tobek kat belakang. Wan, aku cakap dengan Wan, aku ada tobek kat sini, Wan. Betapa aku pergi shopping mall. Okey, pergi shopping mall jalan dengan dia. Lepas tu kau tahu sebab apa aku ada tobek kat sini, Wan? Aku tahu sebab dia ada tobek sebab apa. Okey, Wan je tahu sebab apa aku ada tobek. Kau bagi tahu, Wan, sebab apa aku Kau ada tahu tak tobek. sebab apa dia tobek kepala tu? Dia banyak berfikir, rambut dia dah mula gugur sebab fikir pasal kau perempuan. Apa yang kau boleh bagi kat dia? Kau tahu tak, kau tak ada kat tempat tu. Kalau kau kat tempat aku, engkau akan tahu perasaannya sebab korang bukan perempuan. Korang jantan yang tak dapat menghargai kita ada masalahnya. Aku ada time dia tak ada apa-apa tau. Lepas tu kan, bila dia ada apa-apa, kau tengok sekarang jadi dia tinggal aku, Wan. Ketika mak aku bagi 3 keturunan pakai kancil daripada akak, abang, akak, aku. Kau tak boleh terima. Dia tak boleh terima aku, Wan. Macam ni, perempuan ni, kau tahu tak, perempuan ni 3 tahun, kalau dah macam tak ada progress, kau ingat orang nak stay ke? Ni macam ni. Rezeki siapa beragi, brother? Memanglah rezeki siapa beragi, tapi 3 tahun kalau tak ada effort, kau faham tak? Kalau aku seorang je keluarkan effort, tapi dia tak keluarkan effort, apa? Faham tak? Okey, aku tahu. Allah kalau kata nak bagi, dia bagi. Dia nak tengok kau punya kesabaran. Kalau kau tak cukup kesabaran, sabar, Allah takkan bagi. Aku nak cakap aku tak sempurna tau. Kesabaran aku ada limit. Jadi sampai di situ saja. So macam sekarang ni aku just nak tanya khabar lah, sihat ke tak, itu je. Lepas tu sekarang ni nak cari gaduh, lepas tu nak cari backup. Lepas tu kau nak backup dia. Kalau aku ingat balik, Wan, aku pernah dimalukan dengan dia, Wan. Dia pernah malukan kau? Kau lagi malukan aku dulu. Masa tu ada jadi kawan dia. Aku tak ada sebanyak duit, Wan, untuk belikan kemas ke apa ke, sebab dia minta kat aku untuk belikan hadiah untuk kawan dia. Tu aku belilah something baju kat outlet kau tu, Cotton On.
Bapak dia buang dulu kata on. Dia cakap lah, takkan awak nak malukan muka saya. Awak bagi baju je. Awak nak malukan muka saya. Baik awak tak payah datang. Wan, aku depan-depan kawan-kawan ni Wan. Aku mana letak air muka aku Wan. Masalahnya engkau bagi aku cotton on. Tapi engkau tahu tak, aku kerja 4 kerja untuk belikan engkau. Okey, engkau cakap kau nak apa? Saya teringin nak boxer Calvin Klein. Aku belikan boxer Calvin Klein untuk engkau. Walaupun aku tak ada duit tentu. Aku kerja 4 kerja. Lepas tu kau bagi aku apa? T-shirt cotton on. Yang warna hitam plain tu korang. Tak ada apa tulisan. Memang plain je. Kau rasa apa perasaan aku? Cuba kau Perasaan bayangkan. kau waktu tu patut bersyukur. Aku bersyukur. Aku bersyukur sebab aku cakap aku dah lebihkan effort. Tapi dia, aku kerja sampai 4 kerja nak belikan boxer Calvin Klein dia tu. Dia kata Wan, saya nak boxer Wan. Calvin Klein. Sebab dia Dia tak cakap faham saya nak lelaki, pakai seluar tapi nak nampak boxer. Sebab saya nak tunjuk kat semua orang saya ada boxer Calvin Klein. Wan. Salah Wan. Tak. Okey, ini cerita betul Wan. Kau tahu Wan, kita dompet dengan boxer lelaki, boxer akan koyak berlubang-lubang, kita akan Betul. pakai. Dompet akan koyak kita. Dia nak belikan untuk aku, dia cakap aku yang minta Wan. Kau minta, kau kata dah Tak, Wan, wishlist saya jangan dah gitu, 3 Wan. bulan. Macam mana dia tahu boxer kau koyak? Dia bagi tahu. Azab! Macam mana dia tahu boxer aku koyak? Masa tu aku dalam tak ingat. Aku malah nak cakap apa-apa. So sekarang kalau kau nak backup kawan kau, lantak kat korang. Aku dah malas nak cakap apa-apa. Sekarang ni itu je. Dah malas. Aku dah malas cakap Yen, apa-apa. kau anggap Ya Allah bagi kita rezeki yang tak disangka-sangka. Dan dia pun diberikan rezeki. Mungkin tak ada jodoh dan jodoh itu tidak pandang. Ya, Wan. itu. Aku terima je yang kita tak ada jodoh. Dah itu je. Lepas tu dia nak cerita pasal benda-benda lalu. Lepas tu aku macam malas layan kau. Ya Lepas tu Wan, kau kenapa dia cari aku? Aku tak pernah invite dia Wan. Dia cari aku. hari tu kau invite aku kan? Tak Sekarang ada. dia invite kau. Lepas tu kau Cari cakap aku Wan. Maksudnya sekarang ni dia tak bahagia. Tuhan bagi dia karma Wan. Jangan nak cakap. Aku nak beritahu sekarang aku lebih bahagia daripada kau. Aku Kalau boleh cakap. bahagia tak adanya meroyan macam ni Wan. Betul? Mana ada aku meroyan? Kau yang start dulu. Lepas tu kau cakap aku Dia meroyan. Kau yang start cakap pasal kancil kau. Aku tak ada Dia cakap pasal meroyan, kancil kau. Wan. Kau yang buka Tak, aib aku sekarang ni. memperkenalkan dekat dunia ni yang engkau adalah perempuan yang meninggalkan aku di saat aku tengah struggle untuk Mencari daya. diri aku. Tak, okey. Sekarang ni aku memang macam aku bangga yang sekarang ni kau dah memang dah okeylah. Tak bangga. Aku bangga. Aku sebagai ex kau, aku rasa aku bangga. Dah itu je aku nak cakap. Tak payah claim kau ex aku. Aku je cakap je. Habis tu 3 tahun tak apa. Situationship. Wah, kau. Tak, aku tak Cikgu. pernah bahagia pun dengan kau 3 tahun lepas. Tupperware biarkan dijadikan Tupperware saja. Dan Wan. cikgu pun ada masa depan cikgu dan Ryan pun ada masa depan cikgu. Ya, kita tak cakap apa-apa pun sekarang ni. Sekarang ni dah lah. Dia dah bagi. Dah lah kau belah Saya- lah. Kau belah. Dah lah. Kau dah lah sekarang ni. Aku tak cakap dengan kau. Aku cakap dengan Wan. Kau kenapa? Kau belah. Kau belah. Kau belah dulu. Kau belah dulu. Aku dah cakap dengan Wan. Aku tak cakap dengan kau. Wan, kau tahu tak Wan? Ada cerita paling buruk sekali Wan. Kau sekarang nak Wan. buka aib. Sekarang ni Dia- semua benda kau nak buka Dia dengan kawan dia Wan. Masa tu kita orang makan kat mamak. Okey. Last aku sedar dia nak pakai duit Wan. Kau tahu dia buat macam mana Wan? Last aku sedar dekat kedai mamak. Tiba-tiba aku dekat hotel Wan. Tanpa seutas benang. Dia dengan kawan dia cakap, kalau kau buka mulut, kalau kau tak bagi kita orang 3,000, kita orang akan viral kan. Wan, apa? Wow! Dia dengan Itu kawan dia sumpah fitnah akhir zaman ya. Itu fitnah akhir zaman. Kau jangan cakap kau tak ada seutas benang apa benda. Engkau dengan boxer Calvin Klein kau tu yang dah berkoyak-koyak tu. Apa yang tu dia tahu bos aku Wan. Okey. sebab kau memang dah aku masuk bilik tu, lepas tu kau memang patut masuk Macam bilik mana cikgu boleh tahu? Boxer ni sebab dia awaknya kita nak masuk bilik tu dengan kawan kita. Kita nak pergi lepak sekarang ni beramai-ramai. Lepas tu dia, engkau tahu tak, aku bawa kawan aku ni, dia tahu kawan aku semua cantik-cantik. Lepas tu nak pakai boxer je. Wan, kau memang masuk ke cara setengah kawan Wan. aku punya. Kau tahu kan 3 tahun lepas aku main gym. Betul? So kau tahu badan aku macam mana? Badan dia Tak, besar kau memang gila. main gym tapi kau jimbit. Oh, jimbit. Apa cakap macam tu kat adik saya dia jimbit? Dia cakap kita lebih-lebih boleh pula. Oh, dia Dah cakap lah, orang kau lebih. memang kerja backup. Sekarang ni kau macam backup. Aku tak nak cakap dengan kau. Dah lah, kau Mana pergi. ada aku backup. Aku ni seorang yang maksudnya tengah. Maksudnya kau pun ada rezeki kau, Ryan pun ada rezeki dia. Maksudnya tu. Tak, kita memang
kita faham dia ada isteri dia. Isteri pula. Bukan rezeki. isteri. Kita tahu dia ada rezeki dia. Kita pun ada Macam mana kau boleh dapat nama cikgu Bangang ke tak dengar pekak Isteri ke tak tahu aku cakap apa. Aku dengar. Bukan Aku nama. tersasul. Tersasul kan. Okey. Dah aku malas cakap dengan kau dah. Lepas ni aku minta tanya ke abang kau. Kau Lambos. lantak kau. Lambos. Lantak kau. Lambos. Kau berambus tak? Lambos Aku tak reti. Benda satu? Lelaki benda satu. Banyak sangat lelaki ya. Kau tu aku tak tanya. boleh lelaki lah. Aku tak boleh jantan untuk bahagia. Aku boleh bahagia dengan cara aku sendiri, Yen. Kau tak payah. belah. Kita nak cakap apa-apa. Kau Dalam belah. aku nak cakap. Belah lah. Kau tak ada. Kau keluar. Aku tak reti Kau yang nak aku keluar. keluar. Aku tak reti nak keluar. Kau keluar. Kau keluar. Aku keluar. Aku keluar. Kau lah belah. Tak nak. Aku tak nak. Kau belah? Kau belah lah. Kau belah lah. Kau belah. Aku tak nak. Aku Serabut stay kat sini. sini, Kau Dol. nak cakap apa kat aku. Aku Kau tak nak. jangan buat serabut kat sini, Dol. Tak ada. Kalau kau nak keluar, kau keluar. Masalah aku pula. Kalau kau nak keluar, kau kan Kau jantan. belah Kau sekarang. keluar. Tak, kau yang pandai naik. Lepas tu kau tak reti belah. Tak keluar je lah. Apa masalah kau? Aku takkan keluar. Aku tak kata Tak, apa-apa kau lah. kalau... Tak, kenapa kau macam nak buat rapat dengan aku? Aku tak suka pun kau. Nak buat rapat. Kenapa kau invite aku kalau kau tak nak buat rapat? Nak buat rapat. Orang nak tanya baik-baik tau, Yen. Kau Tak, kan. aku tak nak tanya. Aku tak perlukan khabar daripada kau pun. Okey. Sebelumnya apa yang aku buat kau tak percaya pun. Kau cakap apa, apa? Buang lepas masa, betul? Kau kata buang masa. Yen, kau faham tak? 3 tahun perempuan. Ya nak 3 tahun. Masalahnya 3 tahun tu progres ke? Orang nak berjaya, orang nak naik takkan masa 3 tahun. Kau tahu kan Yen, aku 8 kau tahun. faham tak? Kau sebagai lelaki kan? Aku tak tahu pemikiran kau cetek ke? Otak kau kecil ke? Macam Kau burung tu unta yang ke? Aku cetek. tak tahu. Kau Tak, baru tengok tapi usaha setahun kau dah cakap itu usaha dia. Kau kena tahu Tuhan ni kadang-kadang dia tak bagi dalam masa setahun. Kadang-kadang 4-5 tahun baru dia bagi. apa yang setahun? Orang cakap 3 tahun. 3 tahun 3 tak ada tahun, progres. Tuhan 3 bagi rezeki tahun daripada ekor segi rosak. kesihatan. Apa masalah kau? 3 tahun ekor rosak. Tak masalahnya kau kena tahu. Kau kena tahu tau. Kadang-kadang Tuhan tak bagi dalam masa setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kadang-kadang Tuhan bagi kau sihat. Mak ayah kau sihat. Tak ada datang rezeki daripada segi duit. Ya Allah. Ya, itu Apa yang nampak? Duit. Sikit-sikit kau nak makan. Makan pula kau tahu kan aku tengah sesak. Kau lagi request apa benda lah. Daging sampai ribu-ribu. Kau tahu aku nak repair gearbox masa tu pun duit tak ada. Kau faham tak? Yen, kau nak cakap pasal rezeki lagi. Sekarang ni kita cakap pasal rezeki kita. Kalau 3 tahun tak ada progres, sebagai lelaki, engkau Kau ingat rezeki tu datang daripada duit je ke? Tak, memang rezeki tu datang dalam pelbagai form. Tapi masalahnya sekarang ni aku nak cakap pasal benda yang dah lepas. Sebab apa kita dah tak ada apa-apa. Itu je masalah sekarang Okey, ni. sebab yang tak ada apa-apa. Sebab aku ni memang tak ada apa-apa. Sebab tu kau belah daripada hidup aku. Ya memang sebab tak ada apa-apa. Sebab engkau tak ada effort. Itu je aku nak cakap sekarang ni. Mana Aku effort buat kau? Grab. Aku kerja kilang. Itu tak ada effort ke? Memanglah. Tapi setiap, kau tahu tak, setiap tahun kita kena ada satu benda yang kita macam okay, aku nak setiap jadi macam tahun, ni. bang. Aku Setiap nak tahun. ada, aku nak step Setiap up. tahun. Faham tak? Aku nak step up. Tapi kau rasa macam sampai macam tu je lah. Aku ada effort, aku kerja hilang. Okay lah, itu je lah. Engkau tak rasa, faham tak? Dalam masa aku kerja kilang, aku buat COD lagi aku meniaga tau. Memanglah Yen. Tapi takkanlah aircon pun tak boleh nak repair. Kau tahu Kancil je aircon kau. memanglah kita kancil. Tapi kalau nak tukar kompresor saja dekat 1,200. Kalau 1,200 baik aku bayar rumah sewa dulu. Kereta tu naik dulu. Korang, wait, tolong jap komen. Betul ke kancil kompresor sampai 1,200? Kau Kompresor jangan, kalau nak repair aircon kancil walaupun tu kancil dekat 1,000 lebih mat. jangan nak menipu Tambah aircon pun dah berapa dah. Jangan nak menipu. Tolong weh, tolong. Daripada aku buat kereta, baik aku bayar duit rumah sewa dulu masa tu, baik aku bayar bil air, bil api. Ya Allah. Baik aku beli bil makanan air, bil dulu. api berapalah sangat? Bukannya kau buat bukannya kau buka aircon Kau manjang. meletakkan diri kau yang gaji 45,000. Masa tu aku kerja kilang 1,200 je basic mat. Tolak APS so aku dapat 1,100. Yeah, Kau nak bezakan aku dengan kau tak boleh. Aku lelaki. Tak, kau kan aku malas. Sebab tu aku malas cakap kau. Masuk tinggal kanan, keluar tinggal kiri. Kau tak faham. Perempuan ada effort dia. Tapi kalau kita bertepuk sebelah tangan, kita lebih effort daripada lelaki. Apa yang aku rasa, itu je aku nak cakap dengan kau Tak sekarang. masalah Tapi ni. kau tak boleh nak terima. Masalah Kau aku boleh dah nak terima usaha dah. sekarang ni. Aku dah usaha. Kau tahu kan aku pagi, siang, malam aku buat kerja. Tapi kalau anda kata Tuhan kata takat tu je rezeki kau tapi dia bagi ke arah lain. Macam mana?
Tak, sekarang ni dia pasal usaha. Kalau kita nak, kita Aku boleh. Tapi usaha. kalau kita tak nak, kita akan bagi 1000 macam alasan. Amira Itu je. Osman bin Zulkifli. Aku usaha. Depan mata engkau 8 pagi 8 malam aku kerja kilang. Pukul 10 aku pergi buat Grab sampai 3-4 pagi. Lepas tu lagi kau cakap aku terusa. Ada orang cakap, tak, ekor 500 je. Nampak? Engkau menipu. Tu aku cakap, engkau memang suka Ekor menipu. 500. Daripada dulu engkau suka play victim. Lepas tu kau suka gaslight aku. Lepas tu kau cakap dengan semua orang, ya aku yang bermasalah. Tapi engkau tak faham tau situasi perempuan. Sebab engkau jantan, engkau rasa macam, okey lah aku terpaling betul. Sebab, sebab duit aku belah daripada engkau. Tapi engkau tak fikir panjang lah, Yen. Tu je aku cakap. Engkau memang tak fikir panjang. Dan aku sebab tu aku cakap, aku malah nak cakap, engkau tolong keluar sekarang ni. Engkau yang paling patut keluar daripada hidup aku tau. Aku sekarang ni nak suruh engkau keluar daripada live ni. Itu je sekarang Kau ni. yang pandai invite, lepas tu kau tak pandai turun. Aku memang tak lagi turun sebab aku dah lama tak buat live. Oh, sebab apa? Sebab dulu dah ada jantan. Sekarang dah tak jantan, kau test market balik kat social media macam tu. Excuse me, aku tak ada jantan Aku cakap, aku tak perlu nak ada jantan untuk bahagia Sekarang ni aku busy dengan kerjaya aku nak cari duit sendiri. Sebab aku dah memang dah sakit hati daripada engkau daripada dulu. Tapi engkau apa? Lepas aku break dengan kau, aku tak ada jantan lain. Tapi engkau aku malah nak cakap lah engkau dengan siapa kan. Tapi engkau memang line kat belakang kau tu memang ada 10, 20, 30. Tapi aku malah Kau nak cakap apa? Kau independen. Kau ya, cakap aku apa? memang independen. Kau independen. Memang aku Kau independen. tu perempuan tahu, Cikgu Mira. Apa kerja kau buat? Kau mesti tunjuk punya mat. Tahu-tahu kau beli ni. Tahu-tahu kau beli ni. Mana kau dapat duit? Aku kerja lah. Kau Aku sudah kerja. sapu duit laki. Kau lagi kau cakap kau kerja. Aku kerja dengan usaha aku. Takkan aku nak break dengan kau. Kau ingat aku macam apa? Tak. Kau ingat aku macam kena kau. tahu Dengan tau. semua orang kau nak bercerita apa yang kau kerja, apa kau punya duit, apa benda semua. Buat apa nak cerita kat orang? Bukannya tak. Ada. Faham tak? Buat apa nak cerita kat orang? Faham tak? Kau perempuan. Kau kena tahu. Perempuan ada 9 nak tu. Tipu lah. Mana-mana perempuan. Dia kerja ke apa. Dia mesti tunjuk punya mat. Okay, dia buat kerja. sebab Sama-sama dia itu bisnes online. perempuan yang Okay, sekarang kau kenal. kerja apa? Aku kerja live host. Kat mana? Tak payah nak tahu kat mana. Tak payah Kau tak nak bagi tahu kat mana? Sebab apa? Kau Tak tahu perlu viewer nak tahu sekarang dekat mana. boleh support Takkanlah kau punya kan? takkan semua orang dekat dalam live ni nak kena Dia tahu orang aku boleh kerja kat support mana. kau punya bisnes apa? Dia orang boleh beli kau punya bisnes kan? Tak payah. Kenapa kau tak ada orang membeli? Bukan tak nak orang membeli, tapi aku tak nak tengok orang. Kau tak payah kantaikan. Kau sendiri dah kantaikan diri kau. Astaghfirullahaladzim. Aku memang live host saya. Sumpah demi Allah yang aku malah nak cakap dengan kau. Ye ni kau dah cakap aku malah cakap lah. Ye ni memang dia memang suka gaslight aku. Itu je aku cakap. Tapi kalau korang kalau korang nak percaya dia Kau lah. ingat kau pernah bezakan boyfriend yang member kau dengan aku? Kau cakap boyfriend tu boleh belikan dia apa-apa dan aku tak boleh belikan kau apa? Memanglah weh, of course lah. Bila kawan aku ada boyfriend yang boleh bagi dia something, aku rasa macam, oh kenapa boyfriend aku tak boleh nak bagi aku sama macam apa yang boyfriend kawan aku bagi. Mestilah aku akan fikir macam tu. Kau faham tak? Kau macam kau tak fikir lah Yen. Itulah aku cakap, kau memang otak kau kecil daripada dulu. Otak kau memang sebesar burung Okay. unta. Kau tahu aku nak ucap terima kasih baik-baik Cikgu Mira. Terima kasih banyak-banyak. Sebab apa? Aku dah belajar daripada kisah kau dan aku. Selagi aku tak halal untuk kau tak halal untuk aku, baik aku belikan untuk mak bapak aku daripada aku belikan Ya, aku untuk tak cakap. engkau Ya, yang aku tak engkau cakap. tak ada Aku beri daripada dulu- manfaat kepada aku. Yen, aku daripada dulu aku cakap apa? Aku respect engkau, jaga mak bapak engkau, apa semua mak bapak engkau pun baik dengan aku. Okey, itu saja. Tapi aku tak pernah pun cakap dengan kau, okey spend lah aku sebanyak ni. Tapi effort Yen, effort. Dia bukan pasal duit Yen. Tapi benda-benda macam ni, kau faham tak? Benda-benda yang macam ni memang kena mengeluarkan duit. Mira. Kalau kau rasa kau tak ada duit, kau jangan bercinta. Amira Osman itu je aku binti- nak cakap sekarang ni Yen. Amira Osman binti Zulkifli. Aku tak ada effort. Kau tahu aku nak pergi naik kancil pergi dekat engkau KL berapa kali temperature naik, genteng sampah aku kena berhenti, tapah aku kena berhenti, ada Bukit Semanggul aku berhenti sebab apa? Temperature kereta naik. Tak ada orang effort dah lagi suruh- bangang. Orang dah suruh naik bas, orang dah suruh naik train, kau naik juga naik kancing. Kau tu Aku dah masalah naik bas. kau. Lepas tu kau nak ambil aku naik apa? Engkau kereta motor pun kau tak ada. Tak adalah, kita naik lah LRT dulu. Bukannya tak pernah naik LRT, tapi kau je yang macam nak bawa juga Kau tahu kancing kau sebab tu. apa aku naik kereta tu? Sebab itu pemberian mak aku. Aku menghargai. Aku pergi mana pun aku bawa aje. Sebab apa aku nak naik transport Memanglah luar sedangkan pemberian. aku ada kereta?
Memanglah Abang kau tu. tapi kalau kau rasa kau nak daripada dekat Kedah tu, kau nak ke KL, kau nak bawa kancil, itu memang kau cari nahas. Itu je aku nak cakap. Lepas tu kau nak salahkan aku tu, aku cakap dia memang suka gaslight aku weh. Dia memang suka gaslight aku dah lah weh. Aku dah malas nak cakap dengan dia. Apa gaslight kau? Okey, aku ada kereta dia, aku yakin kereta kancil tu boleh sampai KL. Aku tanya kau, berapa puluh kali sampai KL? Okey. Berapa puluh kali? Baru 10 kali tau. Dalam 3 tahun baru 10 kali. Kau tanya yang daripada Baling ni sanggup tak naik kancil pekak dengan aircon tak ada, pergi KL ulang alik 10 kali dalam masa sebulan. Kau tanya. Korang dengar ni aku nak cakap memang dia bawa kancil, tapi aku daripada KL aku naik train, lepas tu aku naik bus. Okey, itu lagi effort tau. Itu je nak cakap. Itu lagi effort. Okey, yang paling aku terasa kau tak cakap apa? Kau suruh aku tinggal kereta aku dekat bus stop, suruh naik dengan member kau. Kau kata kenapa tak nak naik kancil ni? Kau cakap apa? Malu kat kawan-kawan kau. Macam tu kau dengan aku. Ya Allah, bukan malu Yen, sebab aku tahu kalau kita pergi, kita akan tersangkut dekat tengah jalan tu. Lepas tu nak kena towing, lepas tu nak kena tunggu kawan kau sampai. Yang betul-betul, lepas tu dengan panas-panasnya, lepas tu semua bahaya gila. Lepas tu Itulah momen bangang, itu momen. Kalau rosak, aku tak nak rosak. Momen tu korang bukan 1, 2, 3 kali. Momen tu ya, dah 10 kali momen tu jadi ya. Itu momen yang dia cakap. Aku tak faham nak cakap apa. Momen Ya ke memoris Allah. ke, aku tak nak tahu. tanya Memoris kau. apa yang macam tu. Temperature naik, berhenti dah tunggu 15 minit, hidup balik. Okey, jalan lah. Momen yang mahal sekarang ni, bila kau dah susah, tiba-tiba Tuhan bagi kau rezeki, kau senang dengan pasangan engkau yang ke depan ni. Itu benda yang itu menjadikan kenangan, kau akan ingat. Sebab tu aku cakap, kau akan diuji bila lelaki tak ada apa-apa. Tapi lelaki diuji bila ada segalanya. Kau faham tak benda tu? Memanglah, sebab sekarang ni lah kau diuji. Sebab apa? Aku diuji, aku tak ada. Aku diuji dengan masalah. Tapi aku tak pernah diuji dengan nak datangnya perempuan-perempuan yang macam kau, nak uzubillah. Aku tak nak dah dari hidup aku. Ya, tu aku cakap 3 tahun. Weh, aku nak cakap korang bukan 6 bulan, bukan setahun, tapi 3 tahun. 3 tahun dia kata momen. 3 tahun dia kata momen. Tapi tak apalah, kita dah malas nak bergaduh dengan dia kan. Lantak engkau keluar sekarang ni. Oh, kau keluar. Kau keluar lah. Kau pandai keluar naik, kau tak pandai keluar. Sebab tu aku cakap, kau pandai ambil aku, tapi kau tak pandai hantar kat mak aku. Kalau kau dah tak nak aku, kau hantar aku kat mak aku balik. Kau faham tak? Sekarang ni aku yang patut cakap macam tu. Kau jantan, kau yang patut hantar aku dekat mak aku. Aku nak kena hantar kau dekat mak kau. Kalau dia tak nak lelaki, kau hantar lelaki balik dekat mak dia dengan mak ayah dia. Kau tak payah hantar aku kat KL Central lah. Terbalik weh, sumpah weh, aku cakap terbalik weh. Dia memang sakit tu. Aku cakap dia ni daripada dulu dia memang sakit otak. Tapi aku tu sebab aku cakap mana sakit, kau pernah ingat member kau dia orang aku hantar dekat mak dia. Kau tahu tak guys, dia tinggal aku tengah-tengah hujan dengan member dia, Liana Nash tu. Kau jangan cakap. Aku malah nak cakap pasal kau jangan cakap aku malah nak cakap pasal Liana. Kau ada apa-apa dengan Liana? Kau ingat aku tak tahu? Aku ada apa-apa dengan Liana. Aku sebab Liana dah cerita semua pasal perangai kau. Aku duduk kat baling, engkau buat apa? Kau keluar ke jantan lain lah, Cikgu Mira. Ya Yen, sebab aku tahu engkau keluar dengan Liana Yen. Guys, kakak-kakak semua, kalau dah tak nak suami anda, tak nak boyfriend anda, hantarlah kita orang balik dekat mak ayah kita orang. Tak payah nak hantar kita orang dekat KL Central ke, bas ke, apa ke. Letak je kita orang kat rumah balik. Okey, korang nak tahu tak kenapa saya keluar dengan lelaki lain? Sebab saya tahu dia keluar dengan kawan saya. Kawan yang saya selalu bawa keluar dengan dia keluar dengan Liana. Okey, dia keluar dengan Liana. Lepas tu sekarang ni dia nak play victim. Dia suruh aku hantar dia dekat mak dia. Aku hantar dekat KL Central tu pun dah kira baik dah korang. Itu je aku nak cakap. Oh baik, kau balas semua duit aku dalam dompet, baik. Faham, baik. Kau dalam dompet kau tu pun ada RM100 je, Mat. Apa yang kau nak aku nak faham sangat duit kau? Kau hina lah RM100, tapi RM100 pada 3-4 tahun lepas, RM100 sangat bermakna untuk aku, Cikgu Mira. RM100 aku boleh tahan seminggu makan. Sebab tu aku cakap, sebab tu lah korang. Aku banyak cakap, dia suka play victim. Lepas tu orang baik. Masih aku ada orang baik yang memberikan tiket flight masa aku balik daripada KL ke Penang, Bangang. Orang baik ni yang memberikan aku tiket flight sebab dia tengok aku tak ada duit, aku duduk dekat tepi jalan, aku tak tahu nak buat apa. Aku tahu siapa yang bagi. Liana kan? Orang baik nama dia. Dia cakap kat aku, adik, abang bukan siapa-siapa, tapi kalau jangan anda kata jangan menipu. Liana yang bagi tiket tu. Liana yang bagi orang tiket baik, tu lah. orang baik yang memberikan aku sebab tu aku dah tak kawan korang dengan Liana.
Itu je aku nak cakap. Sebab tu aku jumpa orang yang tolong orang lain walaupun bukan tolong aku gelarkan dia orang baik. Sebab apa tahu? Sebab aku dapat tiket flight daripada orang baik yang memberikan aku tiket flight daripada KL datang ke Penang. Yelah weh, sebab engkau ada apa-apa dengan dia. Sebab itulah dia bagi kau. Sebab tu aku cakap dengan kau. Kau jangan cakap aku problem. Kau pun problem juga. Sekarang ni tolong keluar. Yen, tolong keluar. Kau keluar daripada rumah aku sekarang, aku ceraikan kau talak 3. Yen, aku tak ada kat rumah kau sekarang ni. Kau jangan nak... Ya, aku mana nak cakap. Kau belah daripada hidup aku. Keluar lah, Yen. Kau belah daripada hidup aku. Keluar lah. Aku tak nak keluar. Kau belah. Kau yang pandai datang, lepas tu kau nak suruh aku belah macam ni ya. Menyampah lah dengan dia ni. Kau yang aku tak menyampah tengok muka kau. Aku lagi menyampah dengan kau. Tu Kau aku belah cakap. daripada hidup aku. Kau tahu siapa lagi yang tolong aku daripada orang baik? Nama dia Am, tolong aku. Kau tahu yang kau tinggal aku dekat KL Central. Am tu yang memberikan aku tiket train untuk aku balik, Cikgu Mira. Tak payahlah Yen. Aku tahu siapa yang bagi tiket flight tu Yen. Tak payahlah Yen. Liana Yen, dia dah jujur dengan aku Yen. Dia kata dia ada apa-apa dengan kau Yen. Sebab tu aku tak nak apa-apa dengan kau. Sebab tu aku cari lelaki lain Yen. Tak payahlah, tolonglah. Kau tak payah cari aku. Aku tak nak kau dah. Kau ni aku mana cakap. Keluar sekarang, keluar. Kau tengok masa aku dengan kau, walaupun aku tak mewah tapi aku jaga bagi engkau makan, engkau gemuk. Sekarang engkau apa, tengok keding, engkau sakit ke sekarang? Kalau aku sakit pun apa masalah kau? Kau jaga je lah perempuan yang ada kat belakang kau tu. Tak payah nak kisah-kisah pasal aku dah. Sekarang ni keluar. Tak, aku tak kisah pasal kau. Keluar. Sekarang aku dengan hidup aku sangat bahagia. Kau jangan ganggu hidup Keluar. Engkau tu yang keluar. Engkau keluar daripada hidup aku. Kau keluar terus. Kau ingat talak 3 aku pernah cakap kat kau. Kau tak boleh get back aku. Kau belah daripada hidup aku. Kau ingat aku nak sangat ke kat kau Yen? Kau ingat kenapa kau cari aku? Aku tak cari kau Yen. Aku tertekan je. Tapi paling aku sedih dalam hidup aku Mira. Kau ingat masa kau cakap engkau duduklah kat KL Central ni, tak ada siapa yang akan tolong kau. Tapi seorang brother nama dia Ayah Cik, dia datang kat aku tau. Dia datang kat aku, dia kata, Yen, saya selalu tengok awak dulu live. Dia kata kan. Masa tu dia bawa girlfriend dia, nama dia Farah. Dia kata, Yen, saya tahu awak dalam masalah, saya tengok muka awak pun saya tahu. Nah, duit ni awak beli train awak balik. Ayah Cik tu pun. Kenapa kau gelak bila aku sebut Ayah Cik? Kau kenal dia kan? Aku kenal sebab dia pun ada apa-apa dengan Lin. Korang dua ada apa-apa dengan Lin, bapak. Bapak korang dua. Engkau dengan Yaci ada apa-apa dengan Liana. Sebab tu aku malas. Sebab tu aku gelak. Sebab aku rasa korang sangatlah bodoh. Manusia paling bodoh yang aku pernah kenal dekat dunia. Engkau seorang yang paling bodoh. Yang engkau anggap orang tu orang yang salah. Kau tahu kan, kita orang tengah buat projek yang baru. Dan itu adalah partner projek kepada Mok. Dan kita orang ni dalam masa sama, aku rapat dengan Lin ni sebab aku nak dia buka rahsia tentang engkau lah, babi. Engkau membaby-babykan aku sekarang ni? Wah, Yen, kau memang fu. Ki. Jangan kau maki aku betul. Ketika macam mana kau nak ambil aku daripada Kau tengok siapa masuk. Liana masuk dalam live aku. Sebab apa? Okay, masa Eddie aku cakap kau. Guys, masa dia nak ambil saya daripada mak dengan ayah saya, baik je, dia tak maki saya pun. Setelah dia tak nak saya, dia buang saya, dia tak hantar kepada mak saya, dia maki saya. Kau nampak kan? Korang buat apa aku nak maki dia depan family dia? Kau faham tak? Kau ingat aku ni bongok ke nak maki dia dalam... Sebenarnya kau yang nak kikis duit Ayah Cik kan? Elok sikit. Aku tahu yang engkau dengan Ayah Cik ada apa-apa dengan Liana. Sebab tu aku tinggalkan kau. Dah lah, aku malas nak cakap dengan kau yang memang semai. Kau belah. Kau belah dengan Liana tau. Tapi lepas aku tahu pasal dia dengan Yen, aku terus dah cut off dia. Aku cut off dia. Kau tahu tak? Kau keluar sekarang ni. Aku tak nak cakap dengan kau. Sekarang ni Liana pun dah masuk dalam live aku. Sebelum kau petik Ayah Cik, sebelum Kakak Farah tampar kau punya muka, kau baik kau diam, kau belah daripada hidup ni. Engkau yang mulakan dulu Yen. Engkau yang buka semua kau ni Yen. Kau petik nama beradik aku pula. Nanti Kakak Farah tampar kau punya muka, kau belah daripada hidup aku. Yen, engkau yang start cakap pasal
pasal pakcik Kau tu. belah Lepas daripada tu hidup sekarang aku ni kau dah sekarang. salah aku. Kau memang Kau belah daripada hidup aku sekarang ni. keluar sekarang ni. Tolong keluar. Kau Tolonglah belah keluar. daripada hidup aku. Keluarlah Yun. Keluar. Kau belah daripada hidup aku. Tolong weh korang. Suruh dia keluar weh. Kau sebelum anjing yang kau tak pernah kacau dia menyalak, baik kau belah sebelum dia kokak kau balik. Jangan sampai aku jadi ular Yun. Kau belah daripada hidup. Kau belah. Kau keluar. Kau keluar lah. Kau keluar lah. Kau keluar boleh. Kau keluar. Kau je ganggu hidup aku boleh tak? Aku tak nak gerak. Tak, sekarang ni aku suruh keluar. Apa asal yang kau tak nak Kau keluar? belah daripada hidup aku. Memang aku nak belas sekarang ni. Aku memang Okay, dah kenapa takkan. kau pandai naik? Kenapa kau tak pandai turun? Kau end je lah live. Kau belah. Aku tak nak end live. Kau belah daripada hidup aku. Kau jangan Tak ganggu ada aku. korang. Suruh dia keluar. Tolong keluar. Aku dah tak nak cakap dengan kau dah. Aku laki kau belah. Kau belah. Kau Kau dengan lelaki, Diana ke kau- apa. Sekarang aku dah tahu kau memang bersubahat. Kau bergambus daripada hidup aku. Jangan kepala otak engkau. Engkau yang bersubahat. Engkau yang ada apa-apa dengan kawan aku. Lepas tu sekarang ni, engkau... Pandai. Kau duduk satu rumah dengan Lin. Ntar kau keluar dengan jantan. Lin baik kat kau. Macam tu. Lepas tu, okay, aku start keluar dengan lelaki lain pun sebab engkau keluar dengan Lin. Kau ada apa-apa dengan dia. Lepas Aku sebab tu keluar lah. dengan dia. Sebab aku nak korek rahsia kau. Kau jangan menipu. Aku tahulah. Aku tahu. Korang pergi mana. Aku tahu korang pergi mana. Pergi mana? Aku tahu semua benda. Aku tak nak cakap ke. Kau nak cakap bukan-bukan? Memang benda yang Kau belah bukan-bukan. daripada hidup aku. Benda yang bukan-bukan. Memang benda yang bukan-bukan. Malas cakap sebab aku malas nak buka aib kan. Sebab engkau yang start buka aib sekarang ni. Tapi aku tak nak cakap apa-apa. Kau tahu taste aku muda-muda. Lin tu dah tua. Kau tahu kan? Lin tu dah tua. Sikit hari lagi kulit berkedut. Lepas tu kau ingat aku nak dia sangat ke? Masalahnya itu engkau cakap dengan aku. Awak sebenarnya daripada dulu sebenarnya fetish saya memang yang tua-tua. Engkau yang cakap macam tu. Kau belah dia. Aku putih tua-tua Engkau yang cakap dengan aku fetish kau Kau tua-tua. panggil ayah cik. Kau tanya mok macam mana ubat camnya pergi. Kau tanya dia takkan aku test orang tua. Yan, engkau jangan nak lupa. Engkau jangan cuba. Dulu 3 tahun lepas kau tak ada duit. Okay, engkau cakap apa? Okay lah, nak try LR lah, nak try Lin lah. Sebab apa? Kau suka memang fetish-fetish yang boleh nak apa? Nak sara kau, Yun. Aku tahulah, Yun. Kau tak payahlah. Kau tak payah nak gaslight aku tak sekarang ni. Aku menyampah lah. Kau keluarlah daripada hidup aku. Dan kau tak payah ada muka kau kat Keluar. aku. Kau keluar sekarang. Aku Kau yang patut keluar. keluar je lah. Apa masalah kau? Kau reti keluar kan? Aku tak pandai keluar. Kau keluar je lah. Kau pergi jalan dengan si Lin ke apa ke. Aku tak nak tahu. Tak ada. Aku dah tak apa dengan dia. Sebab apa? Aku dah memang tak kawan dengan dia sebab engkau. Sebab engkau, Yan. Kau punca, Yan. Dalam kau punca. Kau punca dalam malah cakap engkau dah Kau keluar belah sekarang. daripada hidup aku lah, weh. Kau keluar daripada hidup aku. Kau tak payah datang tunjuk muka menying-menying kau. Yang ketiak bau kapam tu. Kau belah. Ketak aku sekarang ni dah putih melepak. Apa? Ketak tu apa ketak? Ketak tu apa? Ketak Macam mana aku kau boleh dapat nama cikgu bangang ni? Ketak apa ketak? ketiak. Typo. Oh ketak. Faham. Okey, ketak apa? Apa ketak? Apa ketak tu apa? Binatang? Ketiak kan. Orang dah cakap ketiak kan. Apa masalah kau ni? Ambus Kau dia jangan lah. tanya tu. Weh, korang suruh dia keluar weh. Aku tak, sebab I tak reti keluar. Dia pandai keluar, Dul. Dia tipu saya. Kau belah Sebab lah. saya dah lama tak buat live. So saya Kau tak reti tak payah nak keluar. spend time ke apa. Aku tak nak hamak dengan kau. Kepala otak kau. Aku nak spend time dengan kau. Tu benda, Kau belah itu lah, benda weh. yang Kau last aku belah. nak spend time. Kau belah daripada hidup aku boleh tak? Aku serabut. Sumpah aku cakap. Dia kata dia aku nak spend time dengan dia. Dia apa benda dia ni? Apa benda dia Kau ni weh? belah boleh daripada hidup aku. Aku dah serabut tengok muka kau lah. Dia ingat aku tak serabut ke tengok muka dia weh. Tolonglah suruh dia keluar. Aku tak nak keluar. Aku takkan keluar. Kau belah lah. Kenapa guys dia tak nak keluar guys? Tak reti keluar. Aku kira 1 sampai 3 je. Kau tak keluar, sumpah aku cakap dengan kau. Aku cerita apa yang dia orang tak tahu. 1. Nak saya buka aib lagi. Daripada tadi dia yang Dua. buka aib saya dulu korang. Saya tak buka aib dia satu pun. Dia yang start dulu buka aib korang. 3. Weh, sumpah saya cakap. Saya malas cakap dia ni kan. Dia ni memang macam fufu lah. Dia macam fufu. Kau tahu siapa yang banyak selepas dia rembat duit saya guys? QLA yang tolong saya. Lazim RM100 je weh. Itu pun aku cakap. QLA yang tolong aku bagi duit dekat aku. Kau faham tak QLA? Dia tolong aku. Kau faham? Ya. Engkau memang semua. Engkau memang banyak. Cakap Kan ni kau belah daripada hidup aku doh. Turun.
Turun. Turun je, turun. Sebenarnya dia ni memang nak tengok saya rosak guys. Tapi aku sangat bersyukur aku dikelilingi dengan orang yang baik-baik. Turun je, turun. Kalau Aku kau rasa berjumpa dengan engkau je nasib aku tak baik. Kau tahu tak? ya alhamdulillah lah kita dah memang dah tak ada apa-apa dah. Aku jumpa QLA, aku jumpa orang baik, aku jumpa semua orang. Engkau je yang terima kasih QLA, terima kasih. Aku jumpa engkau je yang engkau khianati aku. Kau Ya, faham? memang dalam kau punya dunia memang aku yang terpaling jahat sekali, tapi kau tak tahu yang jahat kau tu macam mana pula Yen. Daripada tadi kau buka aib aku sikit pun aku tak buka aib kau. Tapi lantaran kau lah, sebab kau manusia macam kau ni memang pendendam. Itu je aku dah cakap dan aku malas nak cakap apa-apa dengan kau. Sekarang ni kau boleh pergi mam.